Berhenti! Jangan bergerak walau setapak! Storage. Kami dah balik. Herbikura! Lelaki itu musuh dan makhluk asing. Dialah dalang di sebalik serangan pengarah Kuriyama dan penyebab yang membuatkan Yoko merampas Ultra Zero. Kami semua tak ada niat untuk melawan. Itu yang musuh kami mahukan. Tolong benarkan. Kami semua masuk ke dalam. Timbak mereka. Tapi mereka tak ada senjata, Itu adalah Puan. arahan. Cepat tembak mereka. Tapi, Puan! Apa tu? Nampak tu? Macam mana rupa sebenar dia? Tembak! Tembak! Maaflah sebab saya tak bersenjata. Kapten! Jangan risau semua. Mereka masih hidup. Kapten, sebenarnya makhluk asing? Betul ke ni? Ya, Kapten. Boleh tak kalau saya nak minta sampel kulit sikit? Kalau tak, bagi saya rambut pun jadilah. Tolonglah, Kapten. Tolonglah. Mari pergi. Boleh kita pergi? Mari Baik. kita pergi. Destrodos dah menyerang semua bandar-bandar di dunia. Pasukan penyelamat semuanya telah dimusnahkan. Nampaknya sekarang cuma kita aja yang tinggal. Baik. Okey. Nampaknya Destrodos telah dapat mengesah kedudukan kita. Ia cuma satu permainan aja. Saya dapat tahu kalau kita set Kalita tu, ia akan cari kita. Kita dah sedia untuk Baiklah. pelancaran. Haruki akan pandu King Jo dan saya akan pandu Windom. Kita mesti selamatkan Yoko dari Destrodos dan tumpaskannya. Tempat ni mungkin akan jadi sasaran. Askar dari ibu pejabat akan takluk tempat ni. Tambahan saya ni pula makhluk asing. Kalau awak dapat rasakan bahaya, keluar dari sini. Ini akan jadi pertarungan storage yang terakhir. Mari kita semua balik. Tanpa terkorban dan berparti dengan Tuna Encik Bako. Yang sebenarnya saya tak fahamlah. Kenapa Kapten buat semua benda tu? Saya cuma nak kekekan Celebro dan kemanusiaan supaya bersatu dan pastikan tak ada antaranya yang mengalah. Apa maksudnya tu? Tapi semuanya lebur macam tu aja. Bolehkah saya percayakan Kapten kali ni? Saya perlu lihat apa? Awak yang tentukan sendiri. Saya percayakan Kapten. Apapun, awak masih Kapten kami. Lebih kepada bekas kapten. Lagipun Raizer saya dah musnah. ada Jadi lead sebab tadi. itulah saya dah tak boleh jadi raksasa lagi. Awak boleh besarkan diri awak sendiri Saya ke? biasa buat macam tu tapi saya dah tak ada kuasa tu lagi. Terima kasih. Saya pun, sebenarnya tubuh saya dah tak boleh bertukar lagi. Encik Zack cakap. Itu maknanya. Ini adalah senjata yang kita ada buat masa ni untuk bertarung. Posisi ditetapkan. Penduduk yang berada dalam lingkungan 10 km telah selamat dipindahkan. Okey! Destrodos, jarak untuk ke kawasan operasi ialah 5,000. Dah tiba! Awak adalah yang terakhir. Saya akan mula berseronok! Cik Yoko, saya janji akan selamatkan awak. Mari pergi. Haruki! Okey! Serangan akan dimulakan sekarang.
analisis kedudukan Yoko. Suhu dan jarak gelombangnya berkecamuk. Saya tak boleh nak baca langsung. Sekarang cuba hentikan pergerakannya. Tembakkan laser Meriam saraf dengan kadar penuh. titanium. Tembak! Awak kat mana ni, Yoko? Yoko, awak kat mana? Tahap kerosakan 45%. Tolonglah, awak kena bergerak. Dia cuma nak tembak sinaran di 4. Haruki, awak boleh gerak. Kaki kanan ada masalah. Berpecah dan elakkannya. Tak boleh berpecah sebab ada ralat. Bateri kehabisan kuasa. Saya pun dah habis aktif bateri. Windom telah tamat. Yoko! Itu Scavenger. Ia mungkin enteng, tapi ia masih boleh digunakan. Lambat awak sampai, Encik Bako. Saya berjaya. Bagilah saya peluang. Bagus! Saya dah jumpa dia! Saya dah jumpa Yoko! Haruki, Yoko ada kat belakang meriam utama di dada! Okey. Cik Yoko. Saya datang sekarang. Ini dia. Saya bawa bateri ganti. Terima kasih, Encik Bako. Haruki, macam mana pun kita cari jalan untuk hentikan pergerakannya. Awak kena kekal selamat, Cik Yoko. Okey. Menunggu kru Ditra Super dipasang. Baiklah, teruskan. Injo Custom Storage Mod 10. Meriam saraf titanium. Tembak! Boleh menang! Jangan dia! Sekarang, Haruki! Okey. Injo Custom Storage Mod Robot. Mod robot. Ambil ni! Ah! Ah! Cik Yoko, saya janji akan selamatkan awak. Ah! Hentikan! Cik Yoko, Awak ni siapa ya? ini sayalah Haruki. Haruki? Saya tahu. Awak nak lawan Gusti Lengan tak? Gusti Lengan? Awak suka kan? Gusti Lengan. Mungkin saya suka. Sedia. Mula!
Cik Yoko, awak tak boleh menang dan lari. Saya rasa sedih sebab awak dah tak ada. Saya dah banyak buat latihan akhir-akhir ni. Sedia? Mula! Mula! Berjaya! Berjaya! Menang juga. Akhirnya saya menang. Ya, betul. Saya menang, jadi... Nampaknya saya kenalah kahwin dengan Cik Yoko, kan? Biar betul. Apa yang awak nangiskan tu? Awak dah elok bercakap. Kena kuat-kuat. Elok-elok. Ha? Oh, Haruki. Oh. Cik Yoko! Encik Zack, mari kita bertarung sekali lagi. Saya tak peduli apa jadikan saya. Saya nak lindungi semua orang. Haruki, access granted. Guru Zero, Senior Zero, Cik Yoko, cepat letak pingat tu dalam ni. Zero beyond. G. Ariel Atrocious. Aku seru supaya kamu lawankan namaku, Ultraman Zack! Ultraman Zack! Ultraman Z. Delta Rise Claw. Yoko! Cik Yoko! Rupa-rupanya Haruki Ultraman Z. Pergi. Pergi tamatkannya, Haruki! Mari teruskan, Encik Zack!
Mari kita tunjukkan keazaman kita! Baiklah. Mari Ultra Gampo Haruki! Okay! Hati-hati! Nampaknya satu lagi musuh yang sangat menarik. Serahkan aja pada saya. Habislah! Inikah yang terbaik awak boleh buat? Dah tentulah! Ada lagi! Saya kena hapuskan beberapa benda menarik. Saya betul-betul berseronok. Beliarum, tidak! Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra Heroes and Kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Ia cuba nak tembak sinaran di empat lagi. Haruki! Bangunlah! Bangun cepat! Haruki! Haruki! Bangun cepat, Haruki! 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 Bangun cepat! Cepat! Haruki, bangun! Bangun cepat, Haruki! Haruki, bangun! Bangun, Haruki! Bangun! Ultraman Zombie! Awak masih boleh teruskan ke, Encik Zack? Dah tentulah saya masih boleh teruskan. Haruki! Terakhir dari kita, Haruki. Mari tunjukkan Ultron semangat kita. Okey! Pancaran cahaya!
Bagus. Bagus, Haruki! Berjaya, Haruki! Awak dah berjaya, Haruki! Bagus! Awak dah berjaya, Haruki! Okay! Awak dah berjaya! Terima kasih, Haruki! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih, Jizet! Haruki! 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 Oh, tak apa-apa. Saya cuba nak buat gaya terakhir yang hebat. Tapi tergeliat pula. Lembablah. Awak dah buat dengan baik. Haruki! Okey. Lembab! Teruklah awak ni. Itulah ni. Sorok daripada hari tu. Oh, tak apa-apa ke ni? Dah lah. Ish! Dah lah. Sesiapa, tolong saya. Tolonglah, saya sakit ni. Permainan dah tamat, Celebro. Tak ada lagi sambungan. Berjaya! Dapat juga! Dah agak, inilah dia. Inilah dia dalangnya. Jadi inilah benda yang awak lawan ya, Kapten! Kapten! Kita akan jumpa lagi, kan? Selamat tinggal. Baiklah, masa untuk buat analisis. Ya, mari! Saya akan tolong awak! Betul awak nak pergi ni? Mesti kami akan rindukan awak. Di bumi ni masih ada ramai lagi manusia yang sedang menderita dalam hidup. Saya dan juga Encik Zack akan cuba untuk bantu orang-orang tu. Itu barulah, Haruki. Kami akan datang membantu awak nanti bila kami buat robot angkasa. Kita boleh berjaya. Baik kita buat. Senanglah awak cakap. Jumpa lagi ya. Bye. Semua orang, jaga diri ya. Musim panas tahun depan, saya akan balik sini. Datanglah awak 2 kali aja setahun. Maaflah. Jumpa lagi. Bahaya betul lah. Awak Pelero, awak masih hidup lagi? Saya ni kan memang kebal. Tambahan saya masih lagi boleh libas banyak lagi benda-benda menarik bila bersama dengan awak. Okey. Sesiapa aja yang ada dalam hidup kita, kita lindungi.
Baiklah. Mari kita lakukannya. Haruki! Shoot!海老倉隊長ってこんな感じだったんですね。あ、このチャンネルウルトラマンの動画が盛りだくさんですよ。登録おすすめです。